Proton EMAS 7, our first Proton EV car di Malaysia. Tapi hari ni kita nak melangkah satu langkah lagi ke hadapan, iaitu ini dia, Proton EMAS 5. So inilah dia guys, Proton EMAS 5. Finally kita telah pun nampak model kereta ni di Malaysia Auto Show 2025 di Maib Serdang. So macam korang boleh nampak dekat sini, ini adalah kereta yang di-repatch daripada Geely Xiaomi Xingyuan ataupun di global dikenali sebagai Geely Starwish. Dekat sini dia jadi Proton EMAS 5. So sebenarnya ini adalah model hatchback, bukannya SUV macam Proton EMAS 7. Ini adalah logo Proton EMAS dah letak dekat sini. Dan actually logo ni sebenarnya lagi kecil lah daripada yang ada dekat EMAS 7. Dan pada pendapat saya sendiri pun tengok macam kalau boleh mungkin kalau dia letak kat bawah sini ke mungkin lagi better kot. But it's okay, it's a preference. Bahagian depan dia ni, lampu dia ni macam mata, bukan mata harimau, bukan mata kucing, tapi sama mata haiwan yang saya tak tahu. Tapi dia memang nampak comel dan feminin. Kat bahagian depan ni pun dia macam bonjol-bonjol. Memang ingatkan saya dengan Aura Good Cat sangat-sangat yang kita pernah review bulan lepas, tahun lepas. Ini dia punya number plate. Dekat sini ada 360 camera. Dan dekat bawah sini adalah dia punya ADAS sensor dan juga dia punya airflow angin dia lah. Dekat bahagian depan dia ni memang kalau korang boleh nampak, kereta ni sangat-sangatlah simple. Nak kata unik pun maybe unik dekat mata orang lain, tapi bagi saya ini more kepada feminine design sesuai untuk wanita. Kalau lelaki nak pakai, komen-komen lah sendiri. So jom kita tengok bahagian tepi dia pula. Benda pertama yang korang akan nampak adalah daripada segi dia punya rim. Rim dia ni dia jenis 16 inci, jenis linglong. So dekat bahagian tepi dia ni, ni adalah hatchback yang tak terlalu panjang, tak terlalu pendek, just a nice size. Dan mengingatkan saya dengan Smart Hashtag 1. Senang cerita sebenarnya, mungkin ini adalah Smart Hashtag 1 versi budget, but it's okay. Dia punya door handle dia jenis macam ini, quite klasik sebenarnya. Dan dekat side mirror dia ni, dia ada kamera 360 datang lengkap untuk Proton EMAS 5 dia ni. Atas ni dia tak ada chrome ke apa semua, sebab chrome lain ni dia buat dekat bahagian bawah dia ni. So dekat sini pun ada juga cladding. Walaupun ini adalah model kereta hatchback, tapi dia datang juga dengan cladding. Yang tu saya tak sure kenapa. And satu lagi, compare dengan Proton EMAS 7, dia punya port charger dekat depan. Tapi yang ini, port charger dia dekat bahagian belakang. Sini adalah some touch yang bagi saya nampak Proton ataupun Geely dia berusaha lah untuk memastikan kereta ni nampaklah ergonomik dan nampak lebih modern design. Dengan ada design floating roof dekat dia punya C-pillar ni, dan dia tak kosong, ada macam some glossy material dekat sini. Dan dekat sini tulisan PROTON, Proton, untuk tunjuk bahawa ini adalah kereta Proton je anak-anak. Okay guys, so sekarang ni kita nak pergi tengok bahagian belakang untuk Proton EMAS 5 ni. So macam yang korang semua boleh nampak dekat bahagian belakang kereta ni, daripada segi dia punya profile dekat sini memang masih lagi mengekalkan konsentrasi untuk rounded shape. So, design-design comel tu masih lagi ada dekat bahagian belakang ni. Macam anda boleh nampak dekat bahagian lampu dia ni, dia ada curvy bulat-bulat macam ni, dan ini adalah LED lights. Cuma dekat sini ada dua benda yang saya kurang berkenan sikit dengan EMAS 5 ni, iaitu dari segi spoiler dia. Spoiler dia nampak macam so basic, macam tak ada shape apa-apa ke. Tapi mungkin ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi kita kena faham juga sebab kereta ni memang design dia comel. So spoiler yang basic dan comel macam ni sesuai untuk kereta begini. But satu lagi perkara yang macam saya kurang berkenan sikit adalah dekat sini, tulisan PROTON. Rasanya kalau dia boleh letak sebaris dengan lampu dia kat bawah sini kan, mungkin lagi better, lagi cantik lah kot kan. Cuma itu opinion saya, tapi tak tahulah kalau korang semua pula macam mana. Apa kata komen dekat bawah ni. Dan tulisan EMAS 5 dia ada kat sini. Dari segi boot space apa semua, kita tak boleh nak buka, tak boleh nak tunjuk. Tapi apa yang korang boleh nampak hanyalah bahagian luaran sahaja dengan camo ataupun livery wrap yang macam ini. Dan dekat sini kita ada dia punya reflector, dan dekat sini pula dia punya fog lamp. Kereta ni pun ada juga datang dengan fog lamp. So kepada owner-owner EMAS 5 yang akan datang, jangan lupa off fog lamp korang waktu malam, kalau tidak orang belakang akan buta.
Kita nak cerita pula daripada segi dia punya harga macam mana dan mungkin sedikit spesifikasi yang kita boleh gambarkan secara jelas dalam EMAS 5 ini. Let's go. Alright, so macam Proton EMAS 5 ni, expectation dia berkemungkinan besar kalau kita ikut balik market Geely Starwish, dia didatangkan dengan dua pilihan variant ataupun dua pilihan spesifikasi untuk dia punya motor. Kereta ni dia pakai single electric motor di mana dia boleh menghasilkan 79 PS dan 130 Nm of torque untuk option yang pertama, dan option yang kedua pula adalah 116 PS dan 150 Nm of torque. So ada dua pilihan dekat situ dan mungkin akan datang dengan dua variant untuk Proton EMAS 5 di Malaysia. Macam mana pula daripada segi dia punya bateri? Untuk bateri dia pula mungkin ada dua pilihan juga dekat Malaysia ni, tapi suka untuk saya katakan dekat sini bateri dia tak sama dengan bateri Proton EMAS 7 yang menggunakan AG's Black battery. Bateri yang digunakan pakai pada Proton EMAS 5 ni adalah bateri yang dibuat oleh CATL, iaitu company yang sama akan produce bateri untuk Perodua Ace EV tu nanti. Untuk variant yang lebih besar, iaitu variant yang paling atas sekali, datang dengan bateri yang jauh lebih baik, iaitu boleh gerak 410 km sekali cas. Pada pendapat saya sendirilah kan, bagi saya, kalau boleh anda semua jangan beli kereta EV dengan range 300 km ngam-ngam atau ke bawah, sebab itu tak cukup sangat-sangat. Bagi saya itulah memang minimum. Lainlah kalau anda duduk KL, setakat nak pergi kerja, balik kerja, bolehlah. Kalau boleh Proton bawa bateri yang boleh gerak 400 km tadi tu as a base spec, ataupun bagi dia satu pilihan bateri sahaja 400 km, supaya tak ada siapa-siapa rasa bersalah untuk ambil base spec yang hanya 300 km macam tu sahaja. Oh ya, dan EMAS 5 ni CEO Proton kata dia akan datang sekali dengan bateri tau. So korang tak payah nak sewa-sewa dekat mana-mana lagi. Cuma bentuk dia jelly bean sikit. So tadi pun kita dah tengok dah Proton EMAS 5 tadi macam mana kan. Well, actually kalau korang semua nak tahulah kan, sebenarnya Proton EMAS 5 tu katanya akan dilancarkan pada hujung tahun ini, iaitu sekitar November atau Disember 2025. Dan katanya juga kereta ni akan jadi kereta lokal CKD di kilang Proton di Tanjung Malik. Cumanya kilang tu sebenarnya masih lagi dalam pembinaan pada hari ini. So kita tak tahu sempat ke tak sempat untuk EMAS 5 tu jadi model CKD. Ada kemungkinan besar EMAS 5 akan menjadi model CBU untuk beberapa fasa awal bagi pelancaran kereta ni nanti. Dan kalau kereta EMAS 5 ni jadi CBU model daripada China, harga dia tak boleh di bawah RM100,000. Berkemungkinan besar Proton EMAS 5 akan dijual pada tanda harga sekitar RM100,000 ataupun RM99,000 untuk dia punya base spec. Dan kita tak pasti lagi sampai bila Proton akan jadikan kereta ni secara CKD untuk membolehkan dia di bawah harga RM100,000. Mungkin RM90,000 ataupun RM80,000 lebih baik. Tapi satu hal juga, kalau Proton EMAS 5 ni dihargakan pada RM100,000, akan ada beza tak sampai lebih kurang RM10,000 sahaja dengan Proton EMAS 7. Kalau dia punya beza lebih kurang macam itu sahaja, nak beli EMAS 5 ke EMAS 7? Satu hal lagi pula, belum campur lagi yang Perodua punya EV. So, apa-apa pun, itu semua akan terjawab bulan 12 nanti. Kita akan cover juga kalau kita dapat. So, guys, apa kata anda semua tentang Proton EMAS 5? Adakah kereta tu akan jadi hatchback EV terlaris di Malaysia? Cuba komen dekat ruangan komen di bawah ini. So, guys, sampai saja video kita pada hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat kepada anda semua, bantu saya tekan butang like dan subscribe channel saya dekat bawah ini. So, kita berjumpa lagi dalam video ataupun booth yang lain-lain pula lepas ni. Bye-bye semua. Assalamualaikum.